Polis Kelantan merekodkan kes rogol dan sumbang mahram di Kelantan membimbangkan dengan berlaku peningkatan kes setiap tahun. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat mendedahkan kes membabitkan golongan remaja bawah umur dan berlaku secara suka sama suka. Ada kes, saya nak kongsi, dia pelik berlaku di Kelantan ni, perempuan cari lelaki. Tu dia, hasil 35 tahun membangun bersama Islam. Aku tak pastilah salah dekat tagline ke ataupun salah dekat kepimpinan di situ. Aku sebolehnya tak maulah politikkan isu ni. Tapi macam mana kita nak lari daripada hakikat bahawa itu adalah negeri Serambi Mekah yang dalamnya ada tok-tok guru, ulama-ulama, madrasah-madrasah, tahfiz-tahfiz. Aku tak faham lah. Dan laporan yang macam tu bukan baru. Berapa tahun dah duk dengar kes dadah dengan kes seksual ni semakin meningkat di negeri Kelantan. Ke sebab Melayu terlampau ramai sangat ke? Bila aku dengar cara Ketua Polis Kelantan tu bercakap, aku nampak keikhlasan dia. Nada dia tu nada bimbang. Dia sendiri pun macam tak percaya dengan keadaan tu. Betul lah kata dia, yang paling penting sekali mak ayah tu pantau anak-anak punya phone. Dan setahu aku lah, memang pun pengguna internet dan online di Malaysia ni yang paling tinggi adalah di Pantai Timur. Gambar blue, porno apa semua tu senang nak akses. Dok, tapi apa-apa di negeri yang paling Islamik, yang paling teruk, memang patutlah ditayangkan drama keluarga itu dan juga Walid baru-baru ni. Kalau ada orang Kelantan yang tengok video aku ni, boleh tak hampa tolong komen kat bawah apa masalah hampa sebenarnya?